Vinod, cukup-cukuplah nak tunjuk kau ni terpaling hero. Oi, botak. Sebelum tu aku nak viewer aku ni sama-sama kita nyanyi lagu trademark ni. Ready 3, 2, 1. Selamat malam Rohingya, meski lenamu di sisi mayat. Hei, apa punya bongok lah Datuk ni. Hei, botak. Engkau, kalau kau suka pergi kuil, kau suka makan bewak, tu kau punya pasal lah. Kau tak payahlah nak petikaikan perjuangan orang lain. Sekurang-kurangnya Zamri Vinod, Ridwanti dengan apa seorang lagi tu, aku tak ingat nama aktivis mualaf tu. Dia orang ni memperjuangkan hak, menegakkan hak dan mencegah kebatilan sebagai seorang Islam. Dia dah laksanakan tanggungjawab dia sebagai seorang Muslim. Engkau ni patut rasa malu kau tahu. Kau dilahirkan daripada baby, daripada kecil sampai ke besar sebagai seorang Islam. Tapi kau hina pula saudara sesama engkau. Engkau ni lain kali kalau kau nak terjah, tolonglah pakai helmet. Tahu kepala kau botak, keras, licin. Kau punya pasal lah kan. Study dulu isu kuil dekat hospital Bukit Mentajam tu berhadapan dengan hospital Bukit Mentajam betul-betul tepi jalan kan. Sebab apa orang protes dekat situ? Sebab bila berlakunya perayaan, musim perayaan, akan ada ramai orang. Bila ramai orang, ramai penganut kat situ. Kecemasan kenderaan nak lalu tak lepas, lambat. Tahu tak kecemasan ni satu saat tu sangat-sangat berharga tau. Lambat satu saat, saya silap ada satu nyawa melayang. Dan aduan ni bukannya orang luar yang buat aduan, orang-orang sekitar situ dan staf-staf dekat hospital tu sendiri. Punyalah banyak aduan, sampai sekarang tak ada tindakan. Itu orang petikai kan sampai orang nak buat satu himpunan seraman. Tak ada salah pun, kita sebagai rakyat kita ada hak untuk berhimpun. Engkau tak tahu lah, kau ni backup sebab kau nak dapat gaji ke apa, kau tak tahulah. Tapi kau kena ingat, duit banyak mana pun boleh dicari. Agama ni satu je botak. Kau kena ingat tu. Kononnya kuil dekat situ wujud dah lebih 100 tahun. Kepala otak lah lebih 100 tahun. Kalau kau tengok gambar ni, kau tengok gambar ni, kau nampak tak tiang elektrik batu tu? Sejak bila tahun 1960-an pakai tiang elektrik batu? Ni lagi satu ni, kalau kat situ ada kata pegeran, seperti mana yang kata viral tular dekat Facebook ni, kononnya situ ada satu surat lah apalah. Ni kepala otak surat apa ni? Ini surat untuk renovation. Sejak bila pula pengarah hospital jadi tuan tanah dekat hospital tu? Nampak tak betapa, aku tak tahulah betapa tak cerdik je, betapa mudah yang kena tipu pun aku tak tahu. Tahu pun tak, kau lain kali bulan-bulan puasa ni bawa-bawa lah beribadah, mengucap kan. Mengucap tu banyak-banyak tak apa. Ni tak, kau kecam sama-sama saudara kau. Dah lah botak. Aku nak sambung lah nyanyi kalau macam ni. Okey, ready? Kita sambung nyanyi di video yang akan datang.